Tak test ke compression sebelum kau buka kau punya block dan kau punya head ni? Ni nak jadi mekanik ni kena jujur bang. Okey guys, ini abang nak cerita dengan korang satu kes yang abang ada dekat kedai abang ni. Motor ni dalam 2 bulan lepas datang untuk buat kerja major service. Same time kita recommend untuk tukar dia punya oil pump. Setelah dia pakai hampir lebih daripada 2 bulan ni, anak dia bawa motor ni, tengah-tengah bawa motor ni mati. Dia pun buat apa? Hantar kepada satu bengkel. Bengkel ni terus cakap motor ni jam. Dan dia pun buka dia punya head dan buka block dia. Bila saya tanya, boleh tak provide gambar menunjukkan piston dia cala ke, ataupun cam dia cala ke, ataupun balancer dia putus ke? Sebab bila saya bercakap dengan owner pun mempertikaikan kan, oil pump yang kita pakai ni rosak telah menyebabkan piston dia jam, block dia jam lah. Lepas tu komen ni pula bagi tahu, oh dia bukan jam, dia jadi loss compression. Saya ada beberapa persoalan. Kalau piston kita jam, kenapa tak ada cala babe? Cuba kau tengok. Piston langsung tak ada cala. Okey? Piston tak ada cala. Jom kita tengok block pula. Block cantik babe. Mantap babe. Tak ada cala amat. Cantik semua. Head dia pula. Head berkilat babe. Head berkilat babe. Cam pun cantik babe. Mantap, clear. Macam baru babe cam dia. Tanda dia, ni tanda oil pump bekerja dengan baik ni. Dia lubricant cantik. Motor Honda ni mati secara tiba-tiba. Sebagai mekanik, perkara pertama yang korang nak check, ada api atau ada minyak. Semua datang, bang motor saya mati tiba-tiba lah bang. Fuel pump dia fail, injector dia fail, mungkin dia punya coil dia fail, atau dia punya plug ke. Itu kalau kau dah check pun. Kalau kau cakap lah compression tak ada, kau tak test ke compression sebelum kau buka kau punya block dan kau punya head ni? Serius? Buka motor ni, kita kena ada reason. Kenapa saya buka head? Kenapa saya buka block? Mesti ada kita punya sebab. Kalau kau nak cakap motor ni ada loss compression, apakah bukti dia? Kita kena buat compression test. Ini contoh compression tester. So kita kena test compression kita. Kalau tak ada compression, barulah logik kau nak buka untuk check dia punya valve ke, kau nak check dia punya block ke. Bukan main terus buka bang. Kita kena tahu penyakit-penyakit sebuah motor ni. Kalau kita tak pandai dengan motor tersebut, baik jangan buat motor tersebut. Dan seterusnya kepada pengguna motosikal, korang sendiri babe, korang kena ada reference. Korang ni jangan hari ni bawa hantar bengkel A, besok hantar bengkel B, lusa hantar bengkel C. Sampai bila masalah motor korang tak akan selesai. Cari satu bengkel yang betul-betul elok, gunakan perkhidmatan dia, bukan main tukar-tukar bengkel. Saya suspect sekarang ni kemungkinan coil plug dia problem ataupun fuel pump aja. Kita akan pasang balik block dengan head ni dan kita akan test dia punya coil plug dan juga dia punya fuel pump. Sebab yang lain ni boleh pakai balik ni. Ni tak ada satu masalah pun.